solat isyak dan sebagainya, dan kita ready selepas dah penuhi apa yang dituntut oleh Allah, maka kita penuhilah hak dunia kita. Dalam Al-Quran ada sebut, kejarlah kebahagiaan akhirat, tapi janganlah kita meninggalkan dunia. Hmm. Atau kama qala dalam Al-Quran, insya-Allah. Jadi selamat datang kepada semua yang pertama kali join sesi QSS ni. Boleh hype-hype sikit tak dalam chat? Yang pertama kali join sesi QSS ni, ada ke yang pertama kali join? Ada. Oh, yang angkat tangan tu ada. Oh, Dayan Hakim. Oh, ramai juga eh. Oh, ramai juga nih. Ada. Alhamdulillah. Yang dah dua kali join sesi QSS ni. Mantap. Ryan Mikael. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey. Tanpa membuang masa, kita sebelum tu saya nak cerita sedikit dulu eh. Ah, apa yang kita akan ceritakan. Sebelum kita start, saya nak tanya satu soalan yang jujur. Hmm. Antara semua benda dalam hidup ni, ni soalan yang paling senang dan simple lah. Antara empat benda. Duit, tenaga, kawan dan masa. Duit, tenaga, kawan, masa. Yang manakah yang bila dah hilang benda tu, tapi tak boleh nak dapat balik? Antara duit, tenaga, kawan, masa. Ah, betul. Ramai yang betul lah. Itu simple lah. Soalan simple untuk pelajar-pelajar Tamhidi 26-27. Ah, okay, jadi betul. Saya sangat setuju lah masa. Duit hilang boleh dicari. Tenaga letih boleh rehat. Tapi masa yang lepas dah tak boleh patah balik dah. Dan inilah yang kita nak sembang pada hari ini. Jadi korang ingat tak sesi QSS 1 yang QSS minggu lepas? QSS minggu lepas yang pertama tu, korang ingat lagi tak? Kita cerita pasal AI. Dia ada bagi satu formula. Coach Wafi dia ada bagi satu formula dan tiga case study. Ada berapa formula lah yang Coach Wafi bagi. Siapa ingat? Selain daripada case study tu, formula AI ni. Nak guna AI ni kena ada formula, kena faham formula. Siapa ingat? Dia sekejap je. Coach Wafi tu dia lalu macam tu. Sekejap je. Kalau siapa yang dapat grab tu, Alhamdulillah. Yang tiga case study tu kita banyak kali ulang. Untuk AI skill. Kalau untuk sekarang, ingat lagi tak? Baru seminggu masa kita eh. Macam mana semua teman-teman? Tak ada nak try? Dah lupa semua? Allahu Akbar. Okay lah, tak apa. Sambil-sambil tu, kalau ada sesiapa yang ingat, boleh letak dalam ruangan chat. Ha. Ni selain daripada tiga case study tu ha, itu adalah kita darab dengan tools ataupun AI sama dengan hasil. Maksudnya kalaulah nilai diri kita tu kosong. Maksudnya kita tak ada apa-apa penambahan langsung. Kosong memang kosong. Walaupun guna AI paling canggih. HP. Saya tak tahu lah HP ni apa. Ini itu case study. AI sebagai second brain, research assistant, tutoring. Tapi ini formula yang Coach Wafi bagi tahu. Ah, itu pun ada juga. Five Hats Commentary. Masya Allah. Baguslah Irdina Patricia ni. Maharini TSU. Uish. Muharani TSU. Ada TSU lah tu. HP, handphone. Ah, okay. Yang tadi saya cakap, nilai diri kita darab dengan AI, dia bersama dengan hasil. Walaupun AI paling canggih, paling mahal yang paling kita guna, tapi bila kita kosong, tak ada input langsung, maka AI cuma jadi peganda kepada kita lah. Kalau kita kosong, maka kosong lah. Dia akan darab apa yang kita dah ada. Dan Coach Wafi cakap satu benda lah yang saya tak boleh lupa juga. Tujuan dia ajar kita guna AI ni bukan untuk kita jadi malas, tapi untuk kita lebih menjimatkan masa lagi. Benda yang dulu ambil masa 3 hari, sekarang ni boleh siap 30 minit. Ini contoh lah. Maksudnya, sekejap benda tu. Tapi persoalannya,
bagi masa kita 3 hari, dah jadi 30 minit dah tu kan. Dah jadi 30 minit. Tapi kita buat apa dengan masa-masa yang berbaki tu? Hmm. Sebab kalau kita jimat masa nak guna AI, lepas tu masa tu kita habiskan scroll Reels TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dia akan jadi macam sama je. Daripada guna AI sebelum ni, daripada tak guna AI, sama je masa kita. Mungkin kita rasa lebih jimat lah, tapi in the end, masa kita tak ada, tidak mencapai tujuan menggunakan AI tu, iaitu time efficiency. Ha. Boleh tulis dekat dalam chat time efficiency. Siapa yang tahu bahasa Inggeris? Ha. Siapa yang tahu bahasa boleh tulis time efficiency. Nah, kita nak tahu mungkin apa bahasa saya ni terlalu English. Betul, Suri Mardiah. Terima kasih Nur Fakihah, Bro Arif. Itu time efficiency. Sebab kalau kita jimat masa guna guna AI, kita akan sepatutnya banyaklah masa untuk kita gunakan untuk perkara-perkara yang lebih produktif. So hari ini kita sambung QSS 1, ajar kita uh, ajar kita untuk guna AI. QSS 2 ajar kita untuk lebih menggunakan masa ni. Kami nak ajar korang susun masa. QSS 1 mungkin lebih rasa nak jimat. QSS 2 mungkin lebih nak menyusun lagi masa. Sebab itulah QSS Quranic Super Student ni, grup-grup Quranic Super Student ni, dia ada satu rahsia yang buat dia power. Dia tahu macam mana nak jadi orang yang pandai urus masa. Jadi kenapa time management ni sangat penting? Boleh tulis dalam ruangan chat kenapa time management ni sangat-sangat penting. Selain daripada time efficiency tu, dia penambahan daripada sebelum ni kan, QSS. Tapi bila kita dah ada masa ni, kita nak manage kita punya time, kenapa dia sangat penting? Ha, saya boleh bagi macam ni lah. Ha, semua orang dalam dunia ni dapat benda yang sama. Setiap hari dapat benda yang sama. Mark Zuckerberg, Imam Bukhari. Supaya boleh selesaikan banyak benda yang tak menyesal di hari kemudian. Masya Allah. Betul tu Awatif. Dan Siti Aisyah Umairah pun sebab masa takkan dapat diulangi. Ya Allah, betul tu. Nanti kerja overdue. Oi, lagi lah Bro Arif. Ni banyak pengalaman-pengalaman ni. Supaya tak bazirkan masa sia-sia dan sebagainya. Alhamdulillah. Menggambarkan orang yang disiplin. Kerja awal siap. Masya Allah. Okey. Jadi, apa yang saya cakap tadi? Semua orang ada satu masa yang satu benda yang sama, iaitu semua dapat 24 jam. Tak kurang dan tak lebih. Jadi yang membezakan kita dengan orang lain yang banyak, yang apa, bukan berapa banyak masa yang kita ada sebenarnya. Tapi yang membezakan kita, QSS student ni, dengan orang lain yang sepatutnya, orang yang ada apa, QS, orang yang berfokus kepada Quran apabila dia study. Sepatutnya orang-orang inilah yang tahu menggunakan masa. Dia bukannya ada masa banyak, tapi dia tahu menggunakan masa. Dan ini yang menariknya dalam Al-Quran. Allah sampai bersumpah dengan masa itu sendiri. Dan bila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka benda itu penting, betul-betul penting. Nanti surat kita lepas ni kita akan sentuh sedikitlah pasal tu. Jadi, tanpa membuang masa, speaker kita dah ready ke? Boleh Hana tanya? Boleh saya tanya, speaker kita dah ready ke? InsyaAllah, dah. Okey. Sebelum tu, kita ada tamu khas. Speaker kita lah. Kita ada speaker kita, tamu khas. Seorang yang bukan sahaja faham secara detail tentang time management ni dari segi teori, tapi dia hidup sampai dia dapat habiskan PhD dia. Dan itulah Dr. Akmal. Kami panggil dia Dr. Akmal Kosnan. Jadi Dr. Akmal, kami semua sangat excited lah nak dengar, sebab ramai dari kami, antaranya saya sendirilah. Saya nak dapatkan something yang lebih juga. Dah rasa dah cuba macam-macam dah. Planner dah ada. Apps pun dah ada. Google Calendar dah pakai. Apa lagi? Segala macam AI dah gunakan untuk cari mana time yang paling bagus.
tapi tetap juga rasa masa tu tak cukup. Boleh doktor kongsi dari sudut lebih yang teknikal sikit sebab dan apa sebenarnya silap kami ni? Jadi tanpa buang masa Dr. Akmal, the floor is yours. Falyatafaddal mashkura. Baik, jazakallah dan terima kasih kepada Bro Ilyas kita. Tapi sebelum saya start, boleh tak nak minta tolong untuk bantu tulis kalau saya punya suara ini clear ke, suara saya sedap ke, merdu ke, tak jelas ke. Merdu, clear, insyaAllah Haris Daniel. Termakan umpan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama dan selama-lamanya sama-sama merapatkan rasa rendah di syukur Allah SWT. Kita dapat berkumpul kan. Saya sebenarnya sangat excited kan berada dalam satu kumpulan yang orang yang hebat-hebat. Tapi sebelum tu jap, saya nak share saya punya screen. Okay. Kalau nampak boleh bantu cakap nampak, kalau tak nampak boleh bantu cakap tak nampak. Okay, baik. Baik, mantap. Terima kasih atas whatever the respon lah. Okay, sebenarnya kita kena bersyukur malam ni kita dapat bersama kan. Dan saya sendiri personally sangat-sangat bersyukur lah sebab dekat dalam ni, kat depan saya secara virtual ni adalah orang-orang yang hebat, insyaAllah. Saya pun rasa kalau ikut saya punya calculation yang ada kat sini semua orang hebat. Dia hebat sebab dua benda lah. Yang pertama adalah sebab korang semua dapat tamhidi yusim. Kan? Orang yang dapat tamhidi yusim ni dia masih biasa tahu. Tak saya nanti kalau jumpa kawan cuba tanya result SPM dia, latar belakang dia, siapa dia. Dan ini memang hebat-hebat lah sebab dia asasi kan kind of foundation. Jadi mestilah perlukan sekian-sekian keputusan. Kalau SPM pun cerai tak adalah, mungkin bukan kat sini lah. Itu yang pertama, dapat masuk tamhidi yusim. Dan yang kedua, dah masuk tamhidi yusim tu dah power lah. Masuk QSS pula, Masya Allah kan. Quranic Super Student. Quranic Super Student, kalau kita sekali dengar je lah kan, dia ada super tu kan. Saya tak sure lah what the literal definition of that super student. Tapi kalau kita tengok sekali dulu Quranic super student, dia mestilah bukan student yang biasa-biasa, betul. Dia mestilah something yang above average. Cuba kita compare Superman dengan man biasa. Lain tak? Superman dia ada apa? Dia ada power kan. Man biasa dia ada apa? Dia ada power juga, power kat tempat lain lah. Lepas tu kalau macam saya sendiri, saya study dalam bidang capacitor. Dia capacitor ni macam bateri lah. Tapi ada satu device kita panggil super capacitor. Ada super juga. Itu kita dengar pun kita dah tahu dah. Dia ni memberi maksud, function dan outcome yang berbeza lah, yang super lah, yang power kan. Jadi saya happy sebab yang ada kat sini yang voluntarily nak join, yang nak jadi super student ni. Jadi bila dalam konteks kita untuk jadi super student sini, saya cubalah berkongsi dalam skop sebagai pelajar lah. Walaupun tadi ada nampak lah ada yang tulis tak disiplin kerja, tapi itu nanti dulu. Kita masuk dalam lingkungan pelajar sebab saya pun pernah jadi pelajar kan. Sini-sini lain pun pernah jadi pelajar. Jadi antara benda yang saya nak highlight ni dia sikit, dia simple. Tapi kalaulah ada yang take note, ada yang nak take action, dia pasti akan membuahkan hasil. Jadi malam ni kita akan go through semua dah tahu lah kot cara nak uruskan masa. Macam saya cakap tadi, konteks student kan, yang pertama kita dah tahu pasal AI. Sama lah, same goes to AI. Kalau kita sekadar tahu, semua orang pun tahu. Tapi some action need to be done selepas apa yang kita dapat itu. Kan, AI ni, semua orang pakai AI juga. Tapi macam mana kita yang pakai AI itu nak terjemahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang student ni, okey tak okey. Macam kalkulator dulu kan, tahu tak sebenarnya kali pertama kalkulator dijumpai, benda tu kind of haram lah, macam AI kita baru jumpa lah. Sampai
ada setengah periksaan ni mengharamkan menggunakan kalkulator, kalau kantoi boleh hukum bunuh. Boleh check sejarah mana tu. Tapi sekarang siapa yang ada kalkulator ke, siapa tak ada kalkulator ke, biasa je kan. Sama lah macam AI, just a technology coming through lah. Dan kita kena manfaatkan dia, dan cara kita manfaatkan tu lah yang akan reflect hidup kita sebagai student. Jadi malam ni, kita masuk tips yang kedua untuk menjadi Quranic super student, iaitu pengurusan masa. Kan, dalam Al-Quran, Allah juga bersumpah demi masa kan. Yang itu akan ditadabur oleh apabila kita nanti kejap lagi insyaAllah. Okay, yang menariknya, dalam satu buku tulisan Stephen R. Covey, kita ambil tulisan barat sikit, jadi kita akan tengok lagi lah sebenarnya. Cuma ni kita nak set mindset. Sebelum kita tengok apa yang kita boleh buat untuk menguruskan masa, kita kena letak satu standard yang sama, kita kena ada satu mindset yang sama supaya masing-masing tahu apa nak buat. Apa Stephen R. Covey ni kata? Dia kata pengurusan masa ini adalah misnomer. Misnomer ni adalah ayat yang salah, statement yang salah. Contoh macam lelaki tu cantik, perempuan tu handsome. Sebab the challenge tu adalah pada cara nak menguruskan diri sendiri. Dan kalau kita tengok apa yang Stephen Covey ni cakap, sangatlah berkait rapat dengan kehidupan kita in human sense lah. Misnomer kan, maksudnya kita tak boleh nak uruskan masa literally kan. Saya bagi contoh lah, kalau pensyarah dia bagi homework assignment, hari ni siapa nama saya nak petik, Irfan, saya bagi assignment, siap esok pukul 12. Orang lain pun dapat homework assignment yang sama, siap esok pukul 12. Nanti dekat universiti, specifically Tahmidi USIM lah, ini Tahmidi USIM, korang akan jumpa, you all akan jumpa ada student yang tak siap, ada yang meniru, ada yang copy paste AI, siap bawah tu dia tak buang pun. I can convert to image kan, dia tak buang je. Ada macam-macam lah macam jenis, padahal masing-masing diberikan masa yang sama. Dalam konteks lain pula, macam mana ada orang itu dia boleh ada masa untuk solat 5 kali sehari dekat masjid, ada orang dia boleh kata tak sempat, padahal masing-masing pun 24. Ini kita tengok konteks masa saja, kehidupan ke, masalah hidup ke, itu kita berikan dulu. Tapi kita tengok pada matematiknya, masing-masing ada 24 jam. Jadi sebenarnya memang kita tak boleh nak uruskan masa tu, melainkan kalau kita pindah ke planet yang graviti tinggi lah, kalau pindah ke Mars lah, mungkin satu hari dia ada 56 jam lah kan. Tapi realitinya kita semua berada di atas bumi Allah ini, berjalan sama-sama 24 jam satu hari. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena set, bukan masa itu yang kita kena uruskan, tetapi diri kita. Jadi tips-tips, apa salah nama, tapi tips-tips yang kita guna, tips yang kita pakai ini adalah sebenarnya untuk menguruskan diri kita. Yang kedua, penting ke? Slide yang seterusnya lah. Saya rasa mungkin sebab saya pun tengah tengok live tau, mungkin slide keluar lambat sikit, tapi kalau ada masalah boleh tanya je lah. Jadi penting guys, so kenapa kena ada pengurusan masa ini? Standard yang kedua, kita kena sama-sama declare pentingnya masa itu setinggi mana. Sebab ada orang, bila dia tak nampak pentingnya masa, dia tak buat apa-apa lah. Sebab yang kita nak uruskan ni bukan masa kan, yang kita nak uruskan diri sendiri. Contoh, orang yang berisi sikit lah orang yang berbadan besar, orang yang gemuk, jangan terasa lah ini general lah orang yang berbadan besar, dia tahu tak, lepas tu dia nak diet kan, dia tahu kepentingan nak diet tu. Jadi dia tahu macam mana cara nak diet tu. At least orang yang badan besar yang cuba nak kurus lah, dia tahu pentingnya benda tu, sebab itulah dia rasa dia nak buat benda tu. Contoh. Lepas tu kemudian contoh lain, orang yang nak SPM kan, korang semua baru habis SPM kan, ada tak pelajar lain ataupun student lain ataupun tingkatan lain yang belajar SPM juga? Kenapa tak ada? Sebab mereka tak rasa kepentingan SPM tu. Kenapa belajar SPM je yang study? Satu first dia nak SPM juga, tapi kenapa form 3, form 2 dia tak start betul-betul lagi kan? Tak start betul-betul lagi, mungkin korang betul-betul lah, tapi dia tak start fokus betul-betul. Bila dah form 4, form 5 barulah tergontang-ganting. Sebab time tu lah baru diorang rasa kepentingan itu. Jadi kita kena sama-sama rasa kepentingan menguruskan masa, barulah kita boleh tahu bahaya yang kita berada tu dekat mana. Kalau tak, kalau kita rasa masa ni tak perlu diuruskan, maka kita akan kekal, konteks tadi kita akan kekal gemuk, kita akan kekal berisi macam saya lah.
Kalaulah kita tak rasa kepentingan SPM tu, maka kita akan kekal dengan cara belajar macam tu dan tak dapatlah masuk Tarmidi USIM dan tak dapatlah masuk KSS. Kalaulah kita tak tahu kepentingan pakai helmet, orang yang bawa motor dia tahu kepentingan pakai helmet. Kalau kita tak tahu kepentingan pakai helmet, jadilah macam-macam yang lebih berat kan. Jadi di sini kita nak step sama-sama kenapa, tanya diri sendiri kenapa kena ada pengurusan masa. Jadi penting. Kenapa pentingnya pengurusan masa ni? Sebab dia sangat-sangatlah reflect kepada kehidupan sebagai seorang student untuk matlamat akhirnya nak skor. Kenapa penting pula nak skor ni? Pengurusan masa ni dia akan affect every aspect of our life sebagai student. Yang pertama adalah productivity. Korang akan nampak nanti bila masuk Tarmidi USIM, pelajar yang SPM straight A tiba-tiba terkontang-kanting sebab Tarmidi dan mana yang dapat asrama dulu kan, yang sekolah dulu kena masuk, boleh balik, masuk balik, makan semua diuruskan. Universiti ini dia mungkin human sense ni nampak sama tapi sebenarnya dia lain. Korang akan jumpa orang-orang yang macam dulu study okey, dah masuk universiti kurang sikit, dulu rajin, masuk universiti asyik lepak main game je kan, asyik duduk kat bilik saja kan, asyik itu sahaja, tiru, buatlah benda yang tak patut kan. Akhirnya productivity dia ni tidaklah melonjak. Poin yang pertama tu, jadi dia banyak blank. Bila productivity dia tak melonjak kan, tak nampak tajuk yang nak tulis, oh lupa pula, ya Allah, sorry. Terima kasih maklumkan. No, okay. Dapat skor tanpa menangis. Okay. Sorry slide saya buat comel sikit. Okay. Dan dengan pengurusan masa juga dia akan efek kita punya kesihatan mental. Betul tak? Jadi kurang stres lah kalau kita dapat uruskan masa. Kenapa? Saya bagi konteks lain. Konteks kehidupan kita kan, kalau korang student kan, ada yang boleh bawa motor kot kan. Kalau kita bawa motor, kita gerak lambat. Lepas tu nak kejar, ni konteks lah. Lepas tu nak kejar bas. Bas pukul 3, kita gerak pukul 2.59 saat daripada rumah yang berjarak 2 km. Maksud tu agak kita bawa macam mana? Apa perasaan kita? Apa yang kita fikir? Boleh jadi traffic light merah pun keluar macam-macam daripada mulut kita. Itu adalah tanda stres. Simptom stres lah. Dia jadi tidak rasional lah apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Compare dengan orang, tiket pukul 3, dia keluar rumah pukul 8 pagi kan. Traffic light merah, 10 traffic light merah pun dia relax kan, awal tak kalut. Nampak tak? Itu contoh naik motor je. Dalam universiti nanti, kat USIM nanti lagilah macam-macam, lagilah dahsyat. Lagilah macam-macam, lagilah banyak benda yang kita nak kena kejar. Jadi penting untuk jaga masa. Dan yang ketiga adalah keseimbangan kerja dan hidup, yang biasa ni orang call work-life balance lah. Work tu sebagai pelajar, belajar lah. Life ni dia besar. Life yang biasa kita faham ini berbeza dengan yang sepatutnya kita kena faham. Bukanlah life ni, kerja lepas tu live, boleh lepak-lepak. Live kita, boleh main futsal. Itulah live bro, universiti kan. Tapi tidak. Sebenarnya keseimbangan kerja dan hidup ni, live ni dia merangkumi kehidupan kita yang besar sangat, yang efek kita punya kehidupan yang akan datang. Dan universiti ni adalah transisi kita untuk live itu, untuk dapatkan live itu. Kalau lah kat universiti kan, masuk Tarmidi dah duduk bilik, asyik main game, bawa lah setup PC dia kat dalam bilik tu. Lepas tu habis pointer pun tak power je lah. Kita tahulah orang yang macam itu pun mestilah hasil tak kurang kan. Dan akhirnya live dia akan dapat di kehidupan transisi kerja nanti macam mana. Kita pun boleh bayangkan kan, kurang networking, macam mana hubungan dia dengan Allah, macam mana hubungan dia dengan komuniti lain, macam mana cara skill, soft skill dia, cara berinteraksi dia, everything itu effect. Jadi work life balance ini boleh hasil juga daripada cara kita menguruskan masa. Penting juga pengurusan masa ini kan, dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun. Dalam ayat yang ketiga kan, ya, konteks ayat ni secara ringkas, orang yang berjaya itu kan, orang yang khusyuk dalam solat, dan yang kedua ni adalah orang yang jauhi perkara yang sia-sia. Apa itu perkara sia-sia? Perkara sia-sia ni kalau kita buka dalam
Ya, saya share balik. Okay, kalau kita buka dalam definisi dia, dia kata perkara yang sia-sia ini adalah anything, perkara yang dalam bentuk masa, harta, tenaga, apa lagi ya, harta, masa, tenaga, yang tidak mendatangkan hasil. Harta, masa, tenaga. Contoh kita beli apa lah, kita beli pensel tapi kita tak pakai, kita invest duit kan, harta kan, itulah sia-sia. Lepas tu ataupun kita jalan nak pergi kelas, jalan kaki instead of naik bas walaupun bas disediakan, invest apa, tenaga kan, itulah sia-sia. Ataupun masa yang berlalu tu habis berlalu, okay, habis berlalu tanpa kita buat apa-apa, maka itulah sia-sia. Jadi kita kena set up satu kepentingan pengurusan masa ini bukan sekadar dalam rasional kehidupan kita yang sangat mengesankan itu, tapi dalam Islam juga dia sangat menekankan bahawa kalau kita nak berjaya ini kan, qad aflahal mu'minun ini kan, mukmin yang berjaya ini, dia in layman term lah, dia kena pandai uruskan masa, dia kena jauhi perkara yang sia-sia je. Jadi kat sini bukanlah sekadar tanggungjawab kita sebagai manusia yang rasional untuk jauh daripada stres, jauh daripada apa, produktiviti yang tak bagus, tapi kita juga kena tahu kita ni adalah mukmin yang berjalan atas bumi Allah ini. Kita kena ikutlah apa yang Allah mintaan. Kita kenalah berjaya kan, kejar berjaya itu dengan jauhi perkara yang sia-sia. So dengan itu kita dah set satu standard yang pengurusan masa ini adalah penting. Apa jadi pula kalau tak uruskan betul-betul? So formula dia, good time management, kita akan jadi Quranic super student. Tapi kalau bad time management, jeng nak fikirkanlah kan. Okey, kita masuk pula. Dalam buku yang lain, kita kan daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi, dia ada tulis dalam satu subtopik yang bertajuk Afdalul Awqat kan. Kata setiap waktu itu dia ada keutamaannya yang tersendiri yang tidak boleh digantikan dengan waktu lain. Maksudnya masa-masa kita ni kan, macam yang Abang Nilas cakap tadi kan, kita dah tak boleh dapat balik dah. Yang terlepas tu lepas lah. Atas sebagai orang Islam kita kena tahu masa yang lepas ni yang akan dipersoalkan setiap saat ni kan. Maka sangatlah penting untuk kita belajar menguruskan masa. Jadi apakah cara untuk menguruskan masa? Yang pertama, sebagai pelajar saya cuba singkatkan dalam 4 poin sahaja. Mungkin kalau di tempat kerja ke di tempat lain dia ada poin yang lain lah. Tapi sebagai seorang pelajar, first thing first, kita kena tahu identifying priorities. Dalam 2 buku yang saya baru tunjukkan tadi pun, dia sebenarnya ada sentuh pasal identifying priorities. Ataupun kalau Dr. Syekh Yusuf Al-Qadrawi dia bagi tahu pasal fiqh aulawiyat lah, apa yang penting, prioritas kita tu apa. Jadi sebagai pelajar ni kita kena kenal dulu, take time untuk kita kenal apa prioriti kita ini masuk kat dalam universiti ini nak apa. Macam mana cara nak kenal? Ada 2 cara. Yang pertama, kita set goals. Okay, masuk universiti ni, masuk tamhidi ni, apa goals kita? Ya, ada yang goals, harapnya semua goal kat sini semua nak perform, flat, dan akhirnya berbakti kepada masyarakat lah Bila kita tahu itu goals kita, jadi apa-apa perkara yang tidak membawa kepada goals itu bukanlah prioriti yang tinggi. Faham ke? Contoh, ada masa ada assignment tapi kawan ajak main game. Sekarang game yang popular apa lah? Saya tahu Mobile Legend kan. Kawan ajak main Mobile Legend. Mana yang penting? Kita dah ada goals, iaitu belajar lah kan, nak perform lah. Apa perkara yang bawa kita untuk capai goals itu? Daripada 2 contoh yang kita tunjuk tadi, sebenarnya nampak mudah tau buat assignment lah. Tapi ramai adik-adikku yang terselipet, yang tergelincir kan. Dia buat benda yang tak menuju, yang tak capai dia punya goal pun. Jadi macam mana cara kita nak identify priorities selain daripada kita set goals itu adalah kita kategorikan kerja-kerja kita. Kadang-kadang kerja pengurusan masa ni dia bukan datang antara perkara yang capai goal atau tak. Contoh tadi saya bagi main Mobile Legend dengan buat assignment. Tahulah sepatutnya boleh jadi satu masa nak buat assignment ke nak datang kelas. Dua-dua itu membantu kepada kita punya goals. Jadi untuk membantu kita punya goals tu, dua-dua tu kan, kita kena kategorikan task kita. Kelas pukul 8, assignment belum siap. Sekarang pukul 7.50. Mana lebih penting?
Sebab itulah ketegeraskan task ni dia penting untuk bila mana benda-benda yang sama untuk dapatkan goals itu dia bertembung. Itu yang pertama, iaitu identify priorities. Yang kedua adalah dengan merancang teknik. Yang ini saya ringkas lah. Jadi kebanyakan pelajar ni walaupun dah tahu priorities, dah tahu nak buat apa, tapi dia tak merancang kan. Tunggulah dia tahu assignment ni penting. Dia tahu tapi dia tak merancang untuk buat itu. Maka orang yang tak merancang ini dia sebenarnya tengah merancang kegagalan. Jadi macam mana cara nak merancang? Kita listkanlah task kita, apa yang kita boleh buat. Kemudian kita allocate lah specific block of time. Maksudnya bila masa kita nak buat benda itu, supaya masa-masa yang lain ini adalah masa untuk kita buat benda-benda lain yang lebih bermanfaat. Dan akhirnya kita jadualkanlah task kita tu. Paling senang macam yang apa dia cakap kan, boleh buat Google Calendar, guna AI. Manfaatkan AI itu untuk plan teknik ni dan submit lah. Dan cubalah disiplin dengan teknik itu. Yang ketiga, since we have time constraint, adalah untuk managing distraction. Siapa kat sini yang suka procrastinate? Sekarang kan, tahu tak? Ada satu artikel lah saya baca kan, pelajar-pelajar, especially Gen Z, orang Gen Z lagi kan, Gen Alpha, dia lahir masih budak-budak lah, Gen Alpha, Gen Z lah kan. Dia ini ada satu masalah procrastinate yang sangat dahsyat. Apa contoh dia? Esok nak periksa, malam dia tak study. Apa contoh lain? Time nak suruh basuh baju, time itulah nak pergi sapu sampah. Itu adalah satu contoh procrastinate. Apa contoh lain? Nak masuk meeting, program QSS, time itulah nak main Mobile Legends contoh. Kalau tak kena tu sorry lah, tak kena tembak sorry lah. Dan masalah tu procrastinate ni dia sangatlah major dalam generasi-generasi yang baru habis SPM ini, sampai kan dia panggil satu group of yang suka procrastinate ni, group of majority ni lah, dengan satu term tau. Tapi itu nanti lah mungkin kita akan go through lah kalau sempat. Jadi kita kena uruskan apa yang distract kita. Contoh, kalaulah kita suka apa yang kita suka yang tak membantu kita punya goals tadi. Saya suka ambil contoh main game sebab banyak sangat saya jumpa student suka main game. Tapi mungkin for now korang tak adalah rasa kepentingan untuk meninggalkan game tu kan, sebab tengah tak masuk lagi kan. Tapi contoh je lah contoh. Kita main game, game tu seronok kan, betul tak? Sebab tu kita suka main, ataupun ada kawan set futsal ke. Tapi pada masa yang sama, game itu dia distract kita daripada fokus untuk yang tadi yang kita set tadi, jadual yang kita set tadi. Jadi caranya adalah kita kena manage distraction kita itu. Besarlah, konteksnya besar macam cara kita nak manage, tapi first thing first adalah kita kena admit benda tu adalah distraction. Kadang-kadang kenapa kita susah nak tinggalkan, susah nak control kan. Boleh lah, tak ada masalah pun mungkin. Tapi susah kita nak control lah sebab kita tak admit yang benda tu adalah distraction. Kita kena ada rasa benci sikit kat benda tu. Nantilah, lepas dah masuk nantilah mungkin sekarang ni korang free, tak ada apa sangat kan. Ke ada yang dah kerja, ke ataupun ke ada yang dah start belajar tajuk-tajuk tamhidi. Mungkin belum, mungkin kalau yang ada tu baguslah. Jadi kena admit benda-benda ni dia tak membantu aku untuk capai goal aku tadi. So kita kena dah mula rasa tak suka kat dia. Bila kita dah admit yang benda tu adalah kind of distraction, maka senanglah kita nak uruskan bila mana benda-benda tu bertembung. Cara detail lah. Dan yang terakhir adalah pilih circle yang betul. Boleh nampak ke dalam slide? Okay. Okay, macam mana choose a right circle ni dia boleh bantu menguruskan masa macam tadi. Kalaulah kita dapat circle yang suka buat benda tak faedah, maka dia akanlah mengajak kita untuk buat benda faedah. Dalam dua buku yang saya tunjukkan tadi, dua-dua pun ada tunjuk macam mana principle centered living. Orang yang ada circle ini dia boleh membantu untuk menguruskan masa itu. Jadi bila dah masuk tamhidi nanti, korang kenal siapa circle yang boleh bantu untuk capai goal tadi, ataupun siapa circle yang boleh ganggu, yang kawal, yang kacau, distract, yang boleh buat kita tak uruskan masa dengan betul. Jadi 4 poin tadi ini adalah antara poin yang besar yang saya rumuskan sebagai pelajar tamhidi untuk menguruskan masa dengan betul. Jadi saya tutuplah saya punya pengisian.
dengan satu ayat yang semua orang pun tahu, sungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi walaupun kita dah tahu caranya, kalau kita lah tak gerak, tak uruskan diri sendiri, maka benda pun sama je. Kita dah tahu formula, tak buat, benda pun sama je. Jadi thank you, all the best. Qul qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Saya serahkan balik kepada Abang Ilyas kita. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dah habis ke sesi main room. Main room kita. Sebenarnya, apa yang saya dapat lah memang sangat padat. Hmm. Kalau saya boleh simpulkan lah apa yang Dr. Akmal ni bagi tahu, dia sebenarnya senang . Kalau kita yang tak dapat nak, kita bukan bukan kita yang kita sendiri yang memilih ke mana kita nak pergi. Jadi sebelum saya hantar korang dalam breakout room, berapa benda lah tadi yang saya rasa perlu saya tekankan balik. Ia sangat bermanfaat lah untuk diri saya sendiri. Sebenarnya, bila kita nak cakap pasal distraction kita nak kawal waktu kita. Kita nak kawal waktu kita. Tapi sebenarnya, kita tak rasa satu distraction tu adalah sebahagian daripada distraction tu sendiri. Contohlah, kita dah rasa satu screen apa scroll TikTok tu scroll TikTok. Yelah, dah habis buat kerja sekolah dah penat dah, mestilah nak main TikTok, betul tak? Tapi main TikTok tu pun berehat lah. Ini dalam konteks berehat. Tapi berehat tu pun tiba-tiba dia terlama pula. Dekat sini saya belajar something lah. Sebenarnya, kalau kita nak membina satu habit yang baru, contohnya korang nak berubah nanti time dekat universiti, time kat Tamidi nanti korang dah ada azam baru dan sebagainya. Antara benda yang korang kena antara benda yang korang kena tengok betul-betul adalah distraction tu. Boleh minta tolong audience, boleh minta tolong audience, apa sebenarnya distraction paling besar korang? Distraction paling besar. Apa dia? Boleh teruskan. Media sosial, ML, phone, TikTok, TikTok, media sosial. Malas. Ah, TikTok, ya Allah, TikTok. Doom scroll. Itu lagi tepat lah. Ngantuk pun ada. E-football. Oi, ni orang lelaki. Tik-tik pun ada kak. Katil. Masuk kelas ni boleh bawa phone bang. Boleh. Masuk kelas Tamidi boleh bawa phone. Okey. Selepas korang dapat identify distraction tu, nanti time Tamidi nanti, apa yang korang kena buat adalah distraction tu, korang buat benda tu jadi sangat-sangat susah untuk masuk distraction. Ada yang kata Adrina Balkis delete TikTok. Oish. Sangat-sangat distraction untuk korang access benda tu. Sebenarnya dalam kajian orang-orang barat lah dia kata kalau kita nak ni, kalau kita nak betul-betul apply, ini dah di-approve oleh ni lah, daripada scholars, Islamic scholars lah. Kalau kita betul-betul nak apply something, kalau kita nak bina habit, contohnya kita tak nak tengok TikTok, tak nak e-football, tak nak tak nak tengok apa YouTube dan sebagainya kan. Kita buat benda tu susah. Itu satu. Yang kedua ni adalah kita senangkan benda-benda yang kita nak buat. Contohnya lah contohnya kita nak study. So pagi-pagi tu kita nak study, malam tu kita prepare dulu buku. Kita prepare dulu buku kat sebelah. Okay, malam ni aku nak study ni. Secara tidak langsung brain kita akan restructure. Brain kita akan restructure slow-slow. Jadi kalau korang betul-betul nak time manage, kena betul-betul distraction tu buat sampai sesusah-susah habis. Sesusah-susah habis lah. Dengan secara tidak langsung, moga-moga distraction tu kita dapat lepaskan. Okay. Jadi itu yang pertama. Saya nak recap balik poin-poin Dr. Akmal tadi.
Yang sebenarnya kita boleh grab untuk kita praktikkan dalam tamhidi kita nanti. Okey, yang keduanya, kalau tadi yang kita tengok surah Al-As, tadi Dr. Akmal petik surah Al-Mu'minun, petik dari surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Sekarang ni kita tengok surah Al-As dulu. Sebenarnya secara generalnya, Allah mula dengan demi masa, terus bersumpah. Wal as. Lepas tu Allah cakap dengan satu benda yang menggerunkan. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khus. Semua manusia ni, termasuk kita. Tapi perasan tak, ayat selepas-lepas tu, dalam pandangan Allah, hmm, yang ruginya bukannya orang tak pandai, bukannya orang fail, bukannya orang miskin, bukannya orang yang tak dapat four flat, orang tak hebat. Yang betul-betul Allah rugi ni adalah, Allah bagi tahu rugi ni adalah orang yang tak isi masa dia dengan empat benda. Ha, nanti kita go through lebih lagi lah dalam kita punya QSS. Kalau ada masa lebih lah, kita akan lebih go through. Dan ini yang saya nak korang faham betul-betul bila kita cakap manage masa ni kat universiti. Ramai ingat maksudnya macam mana nak study lebih banyak. Ha, bukan tu je sebenarnya. Manage masa ni sebenarnya kita susun masa untuk dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita 4 tahun habiskan untuk study, dapat for flat, dapat kerja, lepas tu kita lupa yang sepatutnya kita cari sejak daripada awal lagi. Cari Allah sejak daripada awal. Cari akhirat sejak daripada awal lagi. Sebab itulah korang tahu tak, sebenarnya umat Islam zaman sekarang ni, bila kita cerita tentang, ini benda-benda kecil tau. Bila kita cerita tentang benda-benda ni, dia seakan-akan seolah-olah ada satu benda yang hilang. Korang rasa apa benda yang hilang dalam umat Islam yang membuatkan orang Islam ni dia mengejar benda lain selain daripada Allah tu? Disebabkan dia nak susun masa kan? Dia nak susun masa. Boleh korang react dalam ni. Chat. Rasa apa benda yang hilang tu? Ketenangan hidup. Oh, kurang tepat Siti Aisyah. Hanis Zati kurang tepat. Iman. Oh, masya-Allah. Kurang tepat juga. Keberkatan masa, kesedaran. Oh, saya tak jumpa lagi jawapan dia. Ikhlas. Masya Allah, Akid. Berkat, kesedaran. Okey, lagi-lagi. Ada jawapan lagi tak? Kesyukuran. Ui, banyak Maksudnya orang-orang yang ni redha Allah saya tak pastilah. Semoga kita doa lah kita dapat redha Allah sepanjang kehidupan kita. Niat, kecukupan masa, nikmat. Okey. Sebenarnya kenapa orang Islam sekarang dia orang Islam ni yang beriman ni kadang-kadang dia nak kejar Allah tetapi dia terjatuh. Dia terkejar benda lain. Sebab apa? Sebab benda tu. Efeknya, benda tu ni apa? Sekarang ni kita masih nampak yang time management ni hanya sekadar nak kejar for flat je. Tapi sepatutnya kena ada mindset yang AI, time management ni, akhirat tu, lebihkan portion akhirat tu. Sebab apa kita nak manage time? Sebab kita nak lebihkan portion akhirat. Bukannya untuk study lebih. Bukannya untuk betul-betul grind, betul-betul study dapat for flat. Tapi yang pentingnya adalah akhirat tu. Tapi korang mesti pelik apa yang saya maksudkan dengan benda tu? So insyaAllah dalam sesi lain lah. Yang penting hari ni bila korang dah tahu macam mana nak susun masa, korang ada ruang untuk cari benda tu. Ada ruang untuk cari benda tu, perkara yang umat Islam hilang sekarang. Hmm. Jadi boleh ke? Jadi boleh ke untuk kita tengok balik siapa yang grab point yang paling besar dalam sesi Dr. Akmal tadi? Boleh tolong tulis dalam ruangan chat. Boleh tulis. Tak baik gantung. Apalah. Tak apa. Rasa tergantung itu biasa. Sebab lepas ni kita akan ada sesi-sesi selepas ni. Sesinya lebih lagi pada AI. Lebih lagi daripada sharing management skill. Yang sepatutnya orang Islam tu ada sebelum daripada semua benda ni. Jadi sebelum kita pass ke breakout room, pertama saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah sebab datang. Sebab inilah pilihan korang pada malam ni.
pilihan memulakan langkah-langkah kepada perubahan nak jadi student yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selepas ni korang akan masuk dalam breakout room dengan mentor masing-masing. Group pun kita dah pre-assign. Korang dah tahu mentor korang siapa. WhatsApp group pun dah dibuka sebelum-sebelum ni. Jadi sesi breakout room tu manfaatkanlah. Buka kamera, buka mic sebab lepas ni ada lelaki dan perempuan. Kalau grup saya, grup yang kedua lah. Hmm. Lepas breakout room kita akan terus bersurai. Jadi yang ketiga, saya tak boleh cakap banyak lah. Yang ketiga ni, kita akan ada satu sesi Quranic Super Student on the ground. Macam bertemu face to face. Kita akan hadiahkan something dan kita akan berjumpa lah dan bercerita tentang macam mana nanti kan. Itu nanti kita akan sebarkan dalam WhatsApp group korang. Kita akan cerita tentang apa? Nanti kan. So macam ni, kalau apa kita dapat susun masa dengan betul, sebenarnya banyak benda kita boleh buat sepanjang time PD nanti. Bukan study je, banyak lagi. Okey, sekarang kita ke mentoring session.